Salam sejahtera, salam perpaduan dan salam Malaysia Madani. Yang dihormati barisan panel hakim, guru-guru serta rakan-rakan yang saya kasihi sekalian. Berdiri saya di sini bukan sekadar untuk berbicara, tetapi untuk mengajak kita semua merenung tentang satu perkara yang penting, iaitu ekonomi mampan. Tajuk pidato saya pada hari ini ialah ekonomi mampan, kunci keberhasilan pembangunan sosial dan negara. Hadirin sekalian, pernahkah anda terfikir apakah yang dimaksudkan dengan ekonomi mampan? Ekonomi mampan bukan sekadar tentang keuntungan, tetapi bagaimana kita membangunkan negara dengan seimbang dan lestari, serta membawa maksud kemajuan yang kita capai hari ini tidak akan mengorbankan keperluan generasi akan datang. Jika kita hanya mengejar keuntungan jangka pendek tanpa memikirkan kesan jangka panjangnya, lambat laun kita sendiri yang akan menanggung akibatnya. Seperti kata pepatah, sesal dahulu pendapatan, sesal kemudian tiada gunanya. Dengan ekonomi mampan, rakyat mendapat peluang pekerjaan yang stabil, taraf hidup meningkat dan jurang kemiskinan dapat dikurangkan. Bukankah ini yang kita mahukan untuk negara tercinta? Sebagai bukti, terdapat beberapa indikator ekonomi mampan yang boleh kita lihat. Antaranya, kadar pengangguran yang rendah, pertumbuhan keluaran dalam negara kasar KDNK yang stabil, indeks kemiskinan yang menurun, serta indeks pembangunan manusia HDI yang meningkat. Semua ini mencerminkan kesejahteraan rakyat dalam sesebuah negara yang dimiliki ekonomi yang kukuh dan berdaya tahan. Saudara dan saudari yang saya hormati, cuba kita bayangkan sebuah negara yang ekonominya rapuh, apa yang akan berlaku? Pengangguran meningkat, rakyat hidup dalam kemiskinan, pendidikan terabai dan kesihatan semakin merosot. Tetapi, apabila ekonomi kita kukuh dan lestari, semua ini dapat diperbaiki. Lihat sahaja negara-negara maju seperti Sweden dan Norway. Mereka memiliki sistem ekonomi yang mampan yang membolehkan rakyat menikmati pendidikan percuma dan penjagaan kesihatan yang terbaik. Dengan kestabilan ekonomi, kerajaan mampu menyediakan infrastruktur yang lebih baik, gaji yang lebih setimpal, serta kualiti hidup yang lebih tinggi untuk rakyatnya. Hendak seribu daya, tidak hendak seribu dalih. Jika kita mahu Malaysia maju ke arah yang sama, kita perlu memastikan ekonomi kita dibina atas asas yang kukuh dan mampan. Selain itu, pendapatan per kapita yang meningkat serta jurang pendapatan yang semakin mengecil juga merupakan indikator penting dalam ekonomi mampan. Apabila rakyat mempunyai kuasa beli yang lebih tinggi, mereka dapat meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan keluarga masing-masing. Hadirin sekalian, jika kita mahu Malaysia terus maju, kita tidak boleh bergantung kepada cara lama. Kita perlu bergerak ke arah ekonomi digital, tenaga hijau dan industri yang lebih lestari. Sebagai contoh, Kerajaan Malaysia telah mula memperkenalkan dasar-dasar mesra alam dan menarik lebih banyak pelaburan dalam sektor teknologi hijau. Dengan adanya ekonomi yang mampan, negara kita dapat menarik lebih banyak pelabur asing, membina peluang pekerjaan yang berkualiti dan mengukuhkan daya saing di peringkat global. Seperti kata pepatah, kalau tak dipecahkan ruyung, manakan dapat sagunya? Justeru, ekonomi mampan bukan sahaja menjadikan kita sebuah negara yang maju, tetapi juga memastikan kesejahteraan rakyat dalam jangka masa panjang. Selain itu, penggunaan tenaga boleh diperbarui
yang semakin meningkat dan pengurangan kadar pelepasan karbon juga menjadi bukti sesebuah negara sedang menuju ke arah ekonomi mampan. Ini kerana ekonomi yang baik bukan sahaja memberi manfaat kepada rakyat, tetapi juga memastikan alam sekitar kekal terpelihara untuk generasi akan datang. Tuntasnya, ekonomi mapan bukan sekadar impian, tetapi satu keperluan. Tanpanya, pembangunan sosial akan terjejas dan kemajuan negara akan terbantut. Oleh itu, marilah kita berganding bahu, menyokong dasar-dasar ekonomi yang mampan dan berusaha menjadi generasi yang bertanggungjawab dalam memacu kemajuan negara. Bak kata pepatah, bersatu teguh, bercerai roboh. Jika kita bersatu dalam memperjuangkan ekonomi mapan, nescaya Malaysia akan terus maju dan berkembang pesat. Ekonomi mapan, negara makmur, rakyat sejahtera. Sekian, terima kasih.